Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sedikit perkongsian berhubung dengan ilmu tauhid yang diambil daripada kitab Faridatul Faraid, muka surat 5 dan 6. Seterusnya dalam peranggan ini, Syekh Ahmad berkata, dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntunglah oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Ayat ini bermaksud sesiapa yang mempelajari ilmu tauhid di dalam risalah ini, ia akan mendapat kemenangan dan keuntungan untuk selama-lamanya, kerana perkara mengetahui ilmu tauhid ini perkara fardu ain dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala lepas ia daripada tuntutan fardu ain dan mendapat pahala dalam mempelajarinya, dan terlepaslah ia daripada berdosa kerana tidak mengetahui akan ilmu ini. Seterusnya Syekh berkata, dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar dia oleh Allah Ta'ala kepada segala hambanya yang mukallaf atas lidah Rasulnya, dan membawa akan mereka itu kepada kebajikan yang kekal, dan segala tanda agama itu 4. Di dalam rangkap ini Syekh berkata, agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Jadi segala hukum adalah agama. Segala hukum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama untuk hambanya yang mukallaf, untuk hambanya yang sempurna akal dan sudah sampai umur, melalui lidah Rasulnya. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawanya kepada kita, supaya kita menjadi manusia yang mendapat kebajikan yang kekal dunia dan akhirat. Dan segala tanda agama itu ada 4. Tanda agama itu ada 4. Yang pertama, sah intiqad, iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Sah intiqad ini bermaksud pegangan yang sah, pegangan yang jazam, pegangan yang putus, pegangan yang betul-betul yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada syak, zon dan waham di dalam pegangan di dalam hatinya. Itulah dikatakan pegangan yang sah, pegangan yang tidak ada syak, zon dan waham, dan mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, benar qasad, iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Qasad kenalah benar, iaitu qasad di hati apabila kita melakukan ibadat adalah kerana Allah, tidak dengan kerana yang lain, tidak kerana ingin dipuji, tidak kerana ingin mendapat harta benda dan sebagainya. Jadi kena benar qasad, iaitu kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala yang suruh. Kerana kita beriman pada Allah, kita melakukannya. Dan dari segi hakikatnya kita melakukan kerana telah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrat iradatnya, maka berlakulah apa yang kita lakukan ibadat itu. Contoh seperti sembahyang dan sebagainya, berlakunya ibadat itu adalah kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kuasa dan kehendak kita. Maka kena yakin demikian, barulah kita sampai kepada keikhlasan yang sebenar, melakukan ibadat kerana Allah yang melakukan ibadat tersebut kepada kita. Yang ketiga, kita menyempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang suruh. Jadi tanda agama yang ketiga ialah kita buat apa yang disuruh. Apa-apa kebajikan yang disuruh kita lakukan. Apa-apa yang disuruh yang memberi kebaikan untuk agama, untuk diri kita ataupun masyarakat, kita lakukan. Yang ketiga, tanda agama juga ialah ketiadaan melampau singkat, iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Ketiadaan melampau singkat ini, ketiadaan melampau singkat maksud kita tidak melampau, kita tidak melanggar. Kita tidak melanggar perkara yang dilarang. Kita tidak buat, maksudnya kita tidak buat perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang seperti minum arak umpamanya, maka kita tidak melakukannya.
itulah kita tidak melampau, ataupun perkara-perkara lain yang haram, berjudi dan sebagainya, kita tidak melakukannya. Maka itu menunjukkan tanda agama. Jika kita tidak melakukannya, maka itu tanda kita menjadi manusia yang beragama. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Untuk melekatkan agama, kena ada 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi apa benda yang dikatakan iman, ihsan, Islam tu apa benda? Bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang akan barang yang mendatangkan dengan dia oleh Nabi SAW daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama. Jadi bermula Islam itu mengikut dan menerima. Apabila kita menjadi orang Islam, kita hendaklah mengikut dan menerima pada zahir barang-barang atau perkara yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala barang yang diketahuikan daripada agama, secara darurat. Menerima dan melaksanakan agama itu secara darurat artinya dengan ketiadaan berfikir dan bicara seperti contoh 2 kalimah syahadah dan sembahyang. Jadi kita terima dan kita laksanakan tanpa fikir, tanpa banyak berfikir dan bicara. Seperti rukun Islam itu, kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita terima, mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam kita terima, mengeluarkan zakat kita terima, puasa bulan Ramadan kita terima, mengerjakan haji ke Baitullah pada mereka yang berkuasa kita terima. Itulah secara darurat kita terima dengan mudah. Dan kita mengikut dan menerima itu dengan lidah. Dengan lidah kita terima dan ikut. Dan barang tersebut itu tidak menolak dia. Perkara-perkara itu kita tidak tolak. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, kadang-kadang kita tak buat pun sembahyang umpamanya. 5 waktu kita cuma buat 4 umpamanya, seperti meninggalkan sembahyang. Dan umpamanya, walau selama-lamanya, kita masih dikira orang yang beriman kerana kita menerima segala hukum, segala yang didatang oleh Nabi SAW, kita menerima, maka kita dikira orang yang beriman. Demikianlah sedikit perkongsian untuk malam ini berhubung dengan ilmu tauhid, muka surat 5 dan 6 yang diambil daripada kitab Faridatul Faraid. Semoga sedikit perkongsian pada malam ini memberi manfaat untuk kita bersama, supaya kita menjadi manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.